Oh, kena. Strike geng. Okey geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. So bertemu kembali bersama aku di fishing. Aku dah lama tak ke sini. Tanjung Hadapan. Saya nampak cantik. So kita ambil masa sikit. Kita nak try main jig. Kita main jig. Dah lama tak ketuk jig geng. So tengok macam mana geng. Kita main ultralight. Set up ultralight. Rod Seahawk Limit Savvy dengan jig 15 gram. So tak palingkan masa. Jom, semoga ada hasil. Ada ketuk-ketuk pun tak apalah geng. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jauh. Cek je. Air jalan surut dah ni. Nampak macam ada boiling depan tu. Nampak ada boiling geng. Mainlah ketuk seekor. Tu. Talang. Talang dia main geng. Ada ketuk. Ada ikan geng, standby je. Apa dia rasa nak dapat ikan ni. Kenapa geng? Belanak main. Talang banyak masuk. Dia kejar belanak tu. Oh, kena. Strike geng. Strike. Strike geng. Talang kot. Talang. Alhamdulillah. Tu dia geng, talang on jig. Talang Tanjung Hadapan. Dah lama tak kena karin. Lah geng. Alhamdulillah, mantap. Okay geng, kita try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lagi geng. Walu.
Halu-halu jahat tu. Makan lajik ni. Ada lagi talang ni. Dia main jauh. Ada ladyfish. Aku nak target ladyfish geng. Dia main depan tu tak nak ambil. Okay geng, Sadaqallahulazim. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. So aku tadi main jig, alhamdulillah ada ketuk-ketuk talang. Talang, baby talang. Ingatkan dah pumpau ni, saja-saja test. So takat tu je lah aku main jig dekat Tanjung Harapan. So alhamdulillah ada hasil ni geng. Tu jadilah geng, buat gali-gali kat Tanjung Harapan. So terima kasih kerana menonton geng. Semoga bertemu kembali pada next episode. Assalamualaikum, bye.